Saudara, saya mohon maaf di mana video sebelum ini ada tersalah sebut sedikitlah daripada sudut garis masa sejarah. Jadi saya buat semula video di mana hari ini berita melaporkan Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil menyatakan kepada media bahawa Anwar Ibrahim inilah yang merupakan Ketua Kerajaan Malaysia pertama dalam tempoh 20 tahun yang menerima kawalan kehormatan utama daripada tentera Rusia di Moskow. Jadi betulkah maklumat yang diberikan ini? Jadi berdasarkan sejarah fakta pada 13 Mac 2002, Tun Dr. Mahathir sewaktu menjadi Perdana Menteri keempat disambut di lampangan terbang Moskow dengan istiadat rasmi termasuklah kawalan kehormatan oleh tentera Rusia. Dan sewaktu era Najib Razak iaitu pada Disember 2005, ini adalah kali pertamanya sidang kemuncak Asia Rusia diadakan di Malaysia iaitu di Kuala Lumpur, di mana Vladimir Putin menerima kawalan kehormatan daripada tentera Malaysia. Dan pada Mei 2016 pula Najib Razak menghadiri sidang kemuncak Asia Rusia bersama dengan semua pemimpin-pemimpin Asia yang lain. Seterusnya semua orang tahu bahawa berlakunya konflik Rusia-Ukraine di mana diisytiharkan sebagai zon perang ataupun war zone, di mana mana-mana pemimpin dunia pun tidak boleh masuk ke Rusia ataupun pergi ke Rusia atas sebab faktor keselamatan, selain berlakunya pandemik COVID-19 yang melanda dunia. Saudara dan sedari, sebagai seorang menteri, sepatutnya Fahmi Fadzil ni kena cari maklumat yang tepat untuk disebarkan kepada rakyat. Jadi apakah respon rakyat Malaysia? Hampa setuju tak dengan apa yang saya cakap ni?